Lepas tu fasil. Fasil ni bila dia tidak menyusu lagi, sudah berpisah daripada ibu dia. Lepas pada tu bintu makhab. Bintu makhab ni sampai ke setahun, sampai cukup 2 tahun. Lepas pada fasil. Bila masuk pada tahun yang ketiga, orang panggil ibnatu labun. Orang panggil ibnatu labun. Bapa ibnatu labun? Sebab mak dia tu sudah beranak pada hak lain, ada susu pula dah. Labun tu laban lah, susu. Ibnatu labun. Pada ketika tu dia, mak dia tu sudah beranak kepada hak lain pula, dan ada susu pula. Sebab tu orang panggil ibnatu labun. Bila cukup 3 tahun, maka orang panggil hiqqun. Hak. Bahasa Melayu hak tu daripada bahasa Arab ni lah, hiqqah. Hingga cukup 4 tahun. Hingga cukup 4 tahun. Pasal apa orang panggil hiqqah? Hak. Dia ada kaitan dari segi bahasa tu. Sebab dia sudah boleh dinaiki. Nak jadikan kenderaan boleh dah, daripada hak. Li'anna istahaqqat an turkaba. Sebab sudah boleh dah dinaiki. Wa yuhmal 'alaiha al-fahlu. Dan sudah boleh dah dibawakan bapak jantan untuk menaikinya, yakni untuk mengawal dengannya, boleh dah pada umur tu. Sebab tu sudah berhak dah, sudah boleh. Hak ni dalam bahasa Arab maknanya boleh lah. Dan pada ketika itu talqahu, unta ni sudah boleh mengandung dah, boleh puting dah ni pada umur ni. Tapi kalau hak jantan umur yang sama, dia tidak boleh lagi. Serupa dengan orang lelaki dengan orang perempuan lah. Hak perempuan ni kan dia awal sikit, mata boleh jadi ibu. Hak lelaki ni biasanya lewat sikit lah nikah tu. Ala kutu lah juga ni pun. Sehingga dia yuthanniyah. Orang panggil juga hiqqah tu. Hiqqah apa orang panggil hiqqah? Orang panggil hiqqah taruqatul fahl. Apa? Sebab unta jantan naik atas dia. Pada umur tu boleh dah lah. Begitu. Bila masuk ke tahun yang kelima, orang panggil jaza'ah dan seterusnya. Ini bahasa lah, dari segi bahasa. Hingga cukup 5 tahun dan seterusnya. Ini nama-nama dia sajalah. Orang panggil gini. Sebab apa? Sebab unta ni harta yang utama bagi orang Arab. Setiap peringkat dia tu dia ada nama dia sendiri. Seperti kita lah, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, tu peringkat-peringkat orang belaka. Apabila kita biasa dengan benda tu, adalah nama-nama khusus bagi dia tu. Supaya juga bagi orang Arab ni, nama-nama unta ni dia ada khusus-khusus pula. Pada peringkat ni gini, pada peringkat ni gini. Itu ya, dia nak ayat dari segi penggunaan bahasa tu tidak serupa. Sebab kita lah, kalau bahasa Melayu pun lagu tu juga, cuma ada benda hak banyak, ada benda hak tidak banyak. Kalau hak berkait dengan nasi, pulut ke apa tu, banyak lah kitanya. Sebab kita buat banyak kuih-kuih daripada hak tu, dan hak tu makanan utama kita, banyak lah. Dia tidak sebanyak kita hak tu, benda-benda gitu. Tapi benda-benda hak kita tak ada, dia ada, dia banyak pula nama-nama khususnya. Itulah. Tidak ada apa hak ni, cuma dari segi tafsiran umur binatang tu. Dan kira umur ni, kira start pasal mana? Bila bintang Suhail terbit di awal malam, start situ. Tahun-tahun tu dia kira situ. Bintang Suhail tu, maklumlah bintang Suhail di kalangan mereka, bila terbit hak tu tiap-tiap tahun, situlah berubah jadi nama goni tu. Dia kira berdasarkan permulaan terbit bintang Suhail di awal malam bagi tiap-tiap tahun. Gitu. Bagi tiap-tiap tahun untuk unta tu lah. Jadi hak lain tu ada nama belaka, kata dia lam yabqa min asnaniha ghairul hubaq. Hak lain ada nama belaka dah kecuali hubaq, hak tak adanya. Hubaq ni hak mana? Iaitu unta
yang dilahirkan bukan pada masanya, bukan pada masanya, itu orang panggil hubak. Hak lagu tu, hak lain-lain tu sebut belakon dah tadi. Tak apalah. Itu tentang umur unta. Dan sebelum pada ni, ketika bincang bab apa ni unta yang dikenakan sebagai zakat tu, sudah kita berjumpa dah. Jaza'ah Thaniyah, apa ni, binti Labun, binti Makhad, sudah jumpa dah. Adapun huar, ada hak tu tidak diambil sebagai zakat. Huar ke fasil ke, hak tu dak. Hak startnya bintu Makhad. Hak tu sekurang-kurangnya. Baru ni kita sudah bincang dah lah. Habis itu kemudian masuk kepada bab seterusnya. Sebelum masuk bab seterusnya ni, ada tinggal tadi bab doa. Dah tak boleh doa lagu tu, kita tak boleh. Dan ulama kata doa salli tu atas lafaz selawat tu boleh khusus untuk Nabi je. Pas orang lain nak doa lagu mana? Ni ada doa. Dia ambil daripada Imam Syafi'i. Dia kata doanya lagu ni: ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Tu doa je. Ambil tu. Hak tadi muskil. Hak dia kata gini, hak dia kata gini, dah payah. Tak usahlah guna hak tu khusus untuk Nabi. Kalau nak pakai juga hak tu, wasalli alaihim, dengan makna selawat, dengan makna yang umum lah, doa lah, apa-apa doa lah. Doa lagu mana hak sesuai. Ni Imam Syafi'i sebutnya, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberi ganjaran kepadamu kerana apa ni, pemberianmu itu. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga dia menjadikan harta yang kau keluarkan itu sebagai penyuci kepada kamu. Wa baraka laka fima abqaita, dan semoga Allah memberkati harta-hartamu yang masih ada lagi dengan kamu. Tu boleh doa tu. Tak apalah, kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu bab aina tusaddaqul amwal. Di mana diambil apa ni, harta sebagai zakat, di mana diambil, di mana patut diambil. Adakah kena tuan punya binatang itu buat pergi heret jojo binatang dia, buat pergi ke satu pejabat zakat misalnya, atau macam mana? Boleh jadi kalau kira lek gitu. Nabi SAW tak siri menyusah dah. Tak siri menyusah, dia rayak dah. Masalah pungut zakat ni, pungut mana, pungut tempat dia lah. Kalau pejabat tu kan jadi susah. Kalau pejabat tu dalam bandar, lagu mana? Nak pergi dengan segala binatang dia tu, beratus-ratus ekor tu, nak pergi nak suruh pemungut zakat tu pilih, tak munasabah. Hak munasabahnya, itulah yang Nabi SAW ajar ni, munasabah, iaitu dia kata la jalaba wala janab. La jalaba wala janaba. Ini la nafi jenis, kok mana-mana pun tidak ada bentuk ataupun cara buat mari. Pemungut zakat duduk satu tempat di pejabat ke ataupun mana-mana, dia pergi kampung tu, dia duduk setempat. Lepas tu orang lain buat mari ke dia. Tidak. Jalabah tu makna buat mari. Tidak ada bentuk buat mari lagu tu, nyusahkan orang buat mari lagu tu, tak ada. Wala janabah, tidak ada juga bentuk ataupun cara menjauhkan. Tak ada juga. Sengaja dia nak menyusahkan pemungut zakat ni, dia letak jauh binatang ternak kayak dia, kaki bukit ni sekala tidak buat pergi situ. Kalau memang dia duduk situ, nak kan? Kalau tidak, dia memang tidak duduk situ, dia buat pergi. Biar apa? Biar pemungut zakat ni jalan kaki letih, nak sapa sada. Jangan lagu tu. Dalam zakat ni bukan pakat buat ibadat kan, supaya dululah la yufarriqu baina mujtami'in wa la yajma'u baina mutafarriqin dulu. Jangan pisahkan hak terkumpul, jangan kumpulkan yang terpisah. Kedua-dua pihak anjuran itu diberikan. Supaya juga hak ni la jalab ni arahan kepada pemungut